So dekat sini saya nak buatkan comparison ataupun apa perbezaan antara spek Shiro dengan juga premium. Untuk perbezaan yang pertama, untuk speknya Shiro Highway Star ni, dalam dia pakai leather seat. Leather seat yang warna putih. Itu yang perbezaan pertama dia. Yang kedua, you all boleh nampak untuk bahagian bawah ni dia pasang sekali dengan LED kicking plates untuk bahagian second row dengan juga first row seat. First row seat pun ada juga kicking plates. Okay, so perbezaan yang nombor 3 dia menggunakan TV monitor motorized. So you all just klik saja, dia akan auto flip. Sama juga kalau korang nak off kan, just tekan ini saja, dia akan off flip. And last, dia menggunakan power boot. Dia dah sekali masuk dalam package, dalam Shiro package. So you all akan dapat power boot. And kalau kau nak tutup pun, ada button dekat sini. So just press and dia akan close sendiri. Okay, tadi saya dah tunjuk yang Shiro Highway Star punya high spec. So ini kursi dia pun high spec juga. Ini adalah premium Highway Star. So kalau kita tengok tadi, kita boleh nampak dia punya perbezaan dia hanya 4 item saja. And tak apa, saya akan tunjuk pula kali ni untuk exterior dan juga interior dia. So korang decide yang mana yang satu yang sedap di mata korang memandang. Let's go. So kalau untuk yang premium Highway Star ni, dia pakai leather seat. Actually dia adalah nappa leather black color. Warna hitam ni adalah warna yang bak kotoran, yang warna yang selamat lah untuk kalau kita jual kereta kan. Sebab warna hitam memang semua orang suka warna hitam. Seat, leather seat warna hitam ni pertama sekali dapat mengelakkan kereta cepat kotor, dan segala kotoran yang melekat dia tak berapa nak nampak. That's why. So kalau kita tengok tadi yang Shiro punya, dia motorized. Tapi kalau ini dia sama juga, dia punya TV monitor dia, cuma ini bukan motorized. Dia kena buka secara manual. Itu je function dia. Nampak ini kan. Okay, so tutup pun manual juga. And kalau perasan, dia tak ada kicking plate LED kat bawah tu. Dia hanya kosong saja. Ini dia hanya manual. Tapi even though kalau korang berminat dengan premium, kan, and then korang nak pasang power boot, don't worry, sebab kita punya kilang kita memang akan provide that service. Just bayar je dekat company kita. I think around dalam RM2,000, and korang akan dapat installation power boot sekali. So that's all. Kalau berminat, boleh roger saya, Nissan daripada Seremban. Ingat Rafi, ingat Nissan. Padu.